Jom kita mulakan pengembaraan hari ini. Kita akan ikut dua orang kawan ni yang terjumpa sesuatu yang sangat menarik dalam tablet diorang. Jom kita saksikan sama-sama kembaru mereka nak kenal dengan kaum Lun Bawang di Sarawak. Tengok tu. Tiba-tiba ada email misteri muncul. Dari riak muka dia, kita tahu ini bukan email biasa. Nampaknya dari sinilah kembara ilmu kita bermula. Dalam email tu ada satu nama yang menarik perhatian. Lun Bawang. Siapa agaknya mereka ni ya? Rasa ingin tahu dah mula membuak-buak. Mestilah kena cari jawapan kan? Daripada tertanya-tanya, apa lagi, dorang pun buat keputusan untuk mulakan kembara digital diorang sendiri. Jom kita ikut sekali. Kita kenali kaum Lun Bawang ni. Okey, soalan pertama yang muncul dalam kepala, kaum Lun Bawang ni tinggal kat mana sebenarnya? Adakah mereka ni orang bandar ataupun duduk di kawasan pedalaman yang tenang? Jom kita terbang terus ke rumah mereka. Lokasinya di bahagian utara negeri Sarawak. Semua dah sedia? Nah, inilah jawapannya. Kaum Lun Bawang ni sebenarnya penduduk asal di kawasan utara Sarawak, terutamanya di daerah Limbang dan Lawas. Cuba bayangkan, sebuah kawasan yang sangat indah, dikelilingi oleh alam semula jadi, mesti best kan? Okey, kita dah tahu kat mana diorang tinggal. Sekarang, kawan-kawan kita ni mula terfikir, macam mana pula kehidupan harian masyarakat Lun Bawang? Apa kerja utama diorangnya? Wah, rupa-rupanya dorang ada dua aktiviti ekonomi yang sangat unik tau. Pertama, dorang ni mahir menanam padi adan. Ini bukan padi biasa, tapi sejenis beras wangi dari tanah tinggi. Yang kedua pula, dorang hasilkan garam bukit. Betul, garam asli yang datang terus dari sumber air masin di pergunungan. Hebat kan? Tapi hidup ni bukan setakat bekerja je, betul tak? Mesti ada masa untuk berseronok. Kawan-kawan kita ni pun nak tahu macam mana agaknya cara kaum Lun Bawang ni raikan budaya dan bergembira. Rupa-rupanya, mereka ada satu pesta tahunan yang memang sangat meriah. Namanya Pesta Irau Aco Lun Bawang. Dengan nama pun dah rasa betapa happeningnya pesta ni. Dan ini bukan pesta biasa-biasa tau. Bayangkan pesta ni disambut selama 3 hari 2 malam tanpa henti. Betul-betul satu perayaan besar yang kumpulkan seluruh komuniti. Sepanjang pesta ni, macam-macam aktiviti menarik ada. Daripada permainan tradisional yang uji kecekapan, persembahan tarian budaya yang berwarna-warni, pameran kraf tangan yang cantik-cantik, sampailah ke gerai-gerai makanan tradisional yang mesti sedap. Di tengah-tengah semua kemeriahan ni ada satu acara yang jadi tumpuan utama. Kiranya inilah kemuncak pesta. Jom kita tengok apa dia. Inilah dia. Ada 2 pertandingan yang sangat berprestij. Satu, Ruran Ulung, iaitu pencarian ratu cantik yang melambangkan keanggunan. Dan satu lagi, Padan Liu Burung, pertandingan untuk pahlawan terbilang. Nak tunjuk siapa paling gagah. Dua-dua ni memang mengangkat warisan dan kehebatan mereka. Jadi, kena ingat 2 gelaran istimewa ni. Ruran Ulung untuk juara wanita dan Padan Liu Burung untuk juara lelaki. Nama-nama ni bukan sekadar nama tau, tapi ada makna yang mendalam tentang kecantikan dan keberanian dalam budaya diorang. Kalau kita imbas balik email yang mula-mula tadi, kita boleh nampak gambar sebenar para pemenang yang penuh bergaya. Cuba tengok betapa cantiknya pakaian tradisional yang diorang pakai. Inilah wajah-wajah kebanggaan masyarakat Lun Bawang. Lepas dah belajar semua ni, kawan-kawan kita ni pun mula sedar. Apa yang diorang temui ni bukan sekadar fakta tentang satu kaum, tapi sesuatu yang jauh lebih besar maknanya. Setiap aspek budaya Lun Bawang ni, daripada cara diorang tanam padi sampailah ke riuh rendah pesta tahunan, semuanya adalah warisan hidup. Ia diturunkan dari satu generasi ke generasi seterusnya dan terus diamalkan sampai sekarang. Ini membawa kita kepada soalan terakhir yang sangat penting. Lepas kita dah tengok semua keunikan ni, kenapa ya kita perlu ambil peduli dan hargai budaya-budaya macam kaum Lun Bawang ni? Sebabnya, setiap budaya ni ibarat sekeping permata dalam mozaik yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dan istimewa. Kisah kaum Lun Bawang adalah sebahagian daripada cerita besar negara kita yang patut kita banggakan dan kongsi dengan dunia. Jadi, jomlah kita terus teroka dan kenali lagi kepelbagaian budaya di Malaysia.